Selamat datang ke penerangan tentang kenapa, bukan bagaimana peminjaman berfungsi. Dan saya rasa ia sangat penting kerana ramai di kalangan orang yang memahami matematik secara umum atau yang mempunyai pelajaran peringkat ijazah pun masih belum pasti mengapa kaedah peminjaman ini berfungsi. Jadi itu adalah fokus utama dalam perbentangan ini. Jadi katakanlah saya mempunyai suatu masalah penolakan. Jadi 1000 itu sebenarnya kosong ya. 1005 tolak 600. Saya ada 616. Jadi saya akan cuba untuk menulis masalah yang sama tetapi dengan cara yang sedikit berbeza. Kita namakan cara ini sebagai bentuk kembangan. Jadi 1005, saya akan cuba memisahkan angka-angka ini ke nilai tempat masing-masing. Maka kita ada 1000 tambah kosong pada nilai tempat ratus dan tambah kosong pada nilai tempat puluh dan tambah 5 pada nilai tempat sar. Jadi 1005 hanyalah 1000 tambah kosong tambah kosong tambah 5. Kemudian ditolakkan pula dengan 616. Itu adalah 600 tolak 10 tolak 6. Jadi 616 boleh juga dituliskan sebagai 600 tambah 10 tambah 6. Dan saya letakkan tanda tolak kerana kita sedang menolak kesemua angka tersebut. Jadi mari kita cuba selesaikannya. Jika anda biasa dengan kaedah peminjaman, 5 ini adalah lebih kecil dari 6. Jadi kita harus menjadikan 5 ini nombor yang lebih besar supaya dapat ditolakkan dengan 6. Kita tahu dari peminjaman tradisional yang kita perlu meminjam satu dari sesuatu tempat untuk menjadikan ia 15. Tetapi yang ingin saya lihat sebenarnya adalah untuk memahami dari mana satu itu atau sebenarnya 10 itu datang. Kerana jika 5 ini ditukarkan kepada 15, sebenarnya ia perlu ditambahkan dengan 10. Jadi melihat kepada angka yang berada di atas, satu-satunya tempat di mana 10 boleh didapati ialah dari sini, dari angka 1000 ini. Tetapi apa yang kita akan lakukan memandangkan ini adalah nilai tempat 1000, selain meminjam 10 dari sini di mana ia akan merumitkan masalah, saya akan meminjam 1000 dari sini. Jadi saya akan hilangkan 1000 ini kerana kita akan meminjam. Jadi kita akan potong 1000 ini ya. Saya ada 1000 yang diambil dari tempat 1000 ini dan saya ada 1000 yang boleh diagihkan kepada 3 tempat ini. Pada nilai tempat ratus, nilai tempat puluh dan nilai tempat sar. Jadi sekarang kita memerlukan 10 di sini. Jadi kita boleh ambil 10 dan masukkan di sini. Jadi 10 tambah 5 bersamaan dengan 15. Ya, sekarang sudah kita ada 15 sekarang. Jadi 10 diambil dari 1000, maka bakinya adalah 990. Jadi kita boleh meletakkan 900 di sini di tempat ratus dan seterusnya 90 di tempat puluh. Perhatikan, kita ada 1000 dan kita cuma menuliskannya sebagai 900 tambah 90 tambah 10. Dan kita tambahkan 10 ini kepada 5. Sekarang kita boleh menyelesaikan penolakan ini sebagaimana kita menyelesaikan penolakan biasa. Jadi 15 tolak 6 adalah 9. Dan 90 tolak 10 adalah 80. Seterusnya 900 tolak 600 bersamaan dengan 300. Maka 300 tambah 80 tambah 9 bersamaan dengan 389. Mari kita lihat bagaimana kita akan melakukannya secara tradisional dan memastikan jawapan dan cara penterjemahannya adalah sama. Jadi cara saya mengajar, tidak tahulah jika ini sebenarnya cara tradisi untuk mengajar kaedah peminjaman. Okey, misalnya saya perlu menukarkan 5 ini kepada 15. Jadi saya perlu meminjam satu dari suatu tempat.
Jadi kita tahu dari sebelah sini bahawa kita sebenarnya meminjam 10. Sebab itulah ia menjadi 15. Jadi kita mahu meminjam 1. Bolehkah saya pinjam 1 dari sini? Tidak. 1 dari sini? Tidak. Saya boleh pinjam dari sini? Ya, saya meminjam dari 100. Betul? Okey. Jadi 100 ditolakkan kepada 1, dia akan memberi baki sebanyak 99. Jadi begitulah caranya. Katakan 15 tolak 6 adalah 9 jawapannya, dan 9 tolak 1 adalah 8, 9 tolak 6 adalah 3. Jadi dengan cara ini nampaknya lebih pantas dan saya rasa boleh dikatakan lebih mudah. Tetapi orang akan berkata, Sel, nampaknya macam silap mata. Awak cuma ambil 5 itu dan letakkan 1 di sebelahnya, kemudian awak pinjam 1 dari 100 ini. Tetapi sebenarnya apa yang saya lakukan ialah di sebelah sini, di mana saya ambil 1000 dari angka 1 ini dan saya agihkan 1000 ini ke nilai tempat ratus, puluh dan sa. Jadi biarkan saya tunjuk contoh yang seterusnya. Saya rasa ia akan menjelaskan lebih lanjut terhadap kenapa kaedah peminjaman ini berfungsi. Okay, biar saya tunjukkan masalah yang lebih mudah. Jadi kita akan mulakan dengan masalah yang biasanya boleh mengelirukan sebilangan besar orang ya. Okey, katakan saya mempunyai 732 tolak mungkin sesuatu yang mudah ya. Tolak 20, mungkin 23. Ya, kadang-kala angka 3 ini nampak sedikit pelik ya. Sebagaimana yang anda telah pelajari dalam contoh yang saya tunjukkan, ia adalah sama dengan 700 tambah 30 tambah 2 tolak 20 tolak 3. Jadi kita boleh lihat angka 2, ini adalah lebih kecil daripada 3, jadi tidak boleh ditolakkan. Jadi alangkah bagus saya boleh mendapatkan 10 dari suatu tempat. Ya, kita boleh pinjam 10 dari sini. Jadi dia akan menjadi 20. Jadi kita tambahkan 10 yang dipinjam kepada 2 ini untuk mendapatkan 12. Jadi cuba perhatikan ya bahawa 700 tambah 20 tambah 12 masih lagi 732. Jadi kita tidak perlu menukarkan nombor di atas pun. Kita hanya mengagihkan kuantitinya di antara tempat yang berbeza. Dan sekarang kita sudah bersedia untuk menolak. Jadi 12 tolak 3 adalah 9. 20 tolak 20 adalah 0 dan kemudian hanya bawa turun nilai 700 ini dan anda akan mendapat 700 tambah 0 tambah 9 di mana ia adalah bersamaan 709. Dan itulah sebabnya kaedah peminjaman ini boleh berfungsi. Jadi misalnya kita pinjam 1 dari 3 ini menjadikan ia berbaki 2 dan yang ini pula menjadi 12 dan kemudian kita tolakkan. Cuba lihat. 709. Jadi mari kita cuba masalah seterusnya untuk kali terakhir. Dan sekali lagi anda tidak perlu menyelesaikan begini. Anda tidak perlu setiap kali untuk menyelesaikan masalah penolakan menggunakan cara ini. Walau bagaimanapun jika anda keliru, cara ini boleh digunakan dan anda tidak akan silap. Anda juga akan lebih jelas dengan jalan kerjanya. Tetapi jika di dalam ujian dan anda mahu menyelesaikan dengan pantas, anda perlu menyelesaikannya secara lazim. Ia memerlukan banyak latihan untuk memastikan anda tidak melakukan sesuatu yang tidak diingini. Ya, itulah masalahnya. Orang ramai hanya belajar peraturannya saja dan apabila mereka lupa peraturan itu, mereka terus lupa cara menyelesaikannya. Jadi mari kita cuba lagi satu. Jadi saya ada 512 tolak 38. Jadi kita cuba lakukan dengan cara yang telah saya tunjukkan ya. Ini adalah bersamaan dengan 500 tambah 10 tambah 2 tolak 30 dan tolak 8. 2 adalah lebih kecil dari 8, jadi saya perlukan 10 dari suatu tempat.
Dan satu cara ialah kita boleh dapatkan 10 dari sini. Jadi ia akan menjadi kosong. Dan yang ini pula akan menjadi 12. Perhatikan, 500 tambah kosong tambah 12. Masih lagi 512. Maka ia boleh ditolakkan. Jadi 12 tolak 8 adalah 4. Tetapi kita lihat di sini adalah kosong lebih kecil dari 30. Jadi ia tidak boleh ditolakkan. Tetapi kita boleh meminjam nilai dari 500 ini. Jadi kita hanya perlukan 100. Maka kita gantikan ini kepada 100. Kemudian kita boleh ambil 100 ini dari 500. Jadi ia akan berbaki. Dia akan berbaki 500 tolak 100 berbaki 400. Jadi saya tulis mula 500 sebagai 400 tambah 100 dan sekarang ia boleh ditolakkan. Jadi 100 tolak 30 adalah 70, turunkan 400 ini dan ia adalah bersamaan 474. Ya, 474. Jadi cara yang anda pelajari di sekolah ialah misalnya 2 adalah lebih kecil dari 8, jadi saya perlu pinjam 1. Jadi ia akan menjadi 12, yang ini akan menjadi kosong dan ia akan berbaki kepada 4 kerana saya akan pinjamkan 1 dari nilai 5 ini, dia akan berbakikan 4. Jadi yang ini akan menjadi 10. Jadi 12 tolak 8 adalah 4, 10 tolak 3 adalah 7 dan 4 ini terus diturunkan ke bawah dan 474 adalah jawapannya. Jadi harap apa yang saya lakukan di sini dapat memberi anda semua gambaran kasar tentang bagaimana kaedah peminjaman berfungsi. Ya, ini adalah suatu yang saya sebenarnya tidak berapa faham sehingga saya belajar bagaimana untuk meminjam. Jika anda telah mempelajarinya, anda akan sedar apa yang anda buat selama ini bukanlah silap mata ya. Jadi saya berharap juga anda tak akan lupa apa sebenarnya anda lakukan dan boleh membayangkan secara kasar apa yang terjadi kepada nombor-nombor ini apabila ditolakkan. Jadi saya harap anda mempelajari sesuatu pada hari ini. Jumpa lagi.